Sebab dia first quotation. Kau hantar quotation. Okay. Quotation ni ialah sebuah harga kan. Lepas tu dia setuju, kau submit jadi proposal. Lepas tu lepas proposal dulu, kat sini ada underwriting kan. Certificate, polisi dulu dan proposal dulu jadi certificate. Jadi sini lah dia punya apa nama? Governance system bermula kat sini. Okay. Lepas tu the ultimate kita punya servis kita pada masa claim. Sekarang ni kalau kau buat kerja tak clear kan. Masa proposal sepatutnya kau declare semua benda. Kau rasa tak sedar hati. Maksudnya kalau kau rasa tak sedar hati Zima ke nak declare ke tak nak declare, kau declare je. Sebab bila kau declare semua kat proposal akan keluar requirement. Okay, kalau keluar requirement, siapa dekat bayar proposal, siapa yang bayar requirement? Contoh ketika check up, check darah, urine, company bayar. Company yang bayar. Masa proposal? Masa proposal company yang bayar, semua free. Faham tak? Okay, masalahnya sini tak declare. Dan bila jadi sijil nak claim, tiba-tiba ada darah tinggi, tiba-tiba ada eczema, tiba-tiba ada ketumbuhan. Claim pun tak lulus. Bukan tak lulus, kena investigate. Jadi investigate, ada keluar requirement tak? Ada. Kena siapa bayar? Kat sini siapa bayar? Klien. Kita yang bayar. Kita bayar. Memang klien yang, tapi kita yang bayar nak pergi ambil report dan sebagainya. Faham tak? Jadi dia simple je. As long as kalau rasa benda tu tak best lah kalau aku tak declare. Takut lah, tak sedar hati kan nak kau declare je. Kadang-kadang tak keluar apa-apa pun. Kadang-kadang tak keluar apa-apa pun. Kau declare sini, kadang-kadang dia loading 2-3 hari je. Tiba-tiba je certificate dah, settle kau pun senang nanti. Bila dia jadi masalah, kau declare kat sini. Masih nak buat claim, baru tahu dia ni pernah ada besi dalam badan ni. Payah dia tu. Kita buat kerja kena apa? Kena clean lah, kena pandai lah buat kerja lah. Mana aku tengok ni, aku ada siapa cerita tu ni? Dia spend banyak agak lah dekat sini. Kalau dia kat 600 lebih. Glamorous lah. Tapi tu kalau dia buat semua kat sini, declare semua kat sini, tak payah apa pun, nampak sikit je. Apa nak kerja dengan satu kes. Mana stage dia? Kena faham.